Okey, kita kembali lagi dalam podcast kita Lapo Borak. Tadi kita dah dengar dah stres si Yucha, stres kita. Kita punya stres dah sampai ke 95% tau. Tinggal lagi 5% kita berhenti dulu. Kita hold tadi kan. Yelah, sebab kita takut meletup. Takut meletup. Kita dalam industri ni daripada tahun Raja Lawak 2009 2010 ni dah 2025, dah 15 tahun lah. Betul. Takkan tak ada benda yang stres kan. Ya. Dan juga kita kadang-kadang macam kita ni sosong kuku lah. Okey. Kan, mungkin yang kat luar sana, alah kau orang ni cerita sembang kan. Kau bukan popular mana semua. Tak, kita bukan nak cerita pasal popular, kita bukan nak cerita pasal orang kata glamour. Ini kehidupan kerja kita kami. Ya, kalau kita cerita sekarang dalam podcast ni kita ada stres, ada struggle dan juga relief. Relief tu. Sebenarnya kau popular ke kau tak popular pun, tiga-tiga ni tetap ada. Memang ada. Dalam kehidupan mesti ada. Betul. Jadi kat sini lah dalam podcast kita nak sembang. Yeah. Kita nak bual kan. Jadi tadi kita punya stres tadi dah sampai 95. 95. Jadi bila dah stres mesti ada struggle. Betul. Macam kita dalam. Okey. Dunia dah berubah. Okey. Zaman kita masuk Raja Lawak dulu, Facebook je. Ya. Betul. Belum ada IG, belum ada TikTok. Sekarang ni zaman-zaman orang kata TikTok, zaman IG kan. Kita orang ni struggle dia lain macam tau. Sebab kita orang ni daripada program reality TV nak ke media TikTok, sosial yang penuh dengan kena buat konten, buat apa semua. Kita orang jadi tepu. Sebab kita dulu memang kalau kata kau nak berlakon ataupun kita buat konten, production dah siapkan semua skrip. Kau hanya lakonkan je. Kau tak payah nak fikir pun apa idea, kau ambil dapat skrip kau buat je. Tapi bila sekarang kau sendiri nak kena fikir konten, kau nak kena berlakon, kau lah yang kena record dan kau yang kena edit. Benda tu yang sebenarnya kita dah ketinggalan. Kita betul. Dia tak sama macam kau Jang. Kau naik daripada segi tu. Dan kalau kau perasan, budak-budak yang dalam media sosial, TikTok, diorang tak struggle pun depan handphone. Tapi perasan tak influencer kalau pergi ke berlakon, yang perlukan method, yang perlukan ada direction, diorang akan struggle. Betul. Jadi kita terbalik lah. Terbalik lah. That's why sekarang memang betul zaman adalah influencer kan. Memang zaman-zaman influencer, konten. That's why janganlah kita nak pandangkan budak yang ni dulu kan, budak Raja Lawak ni masing-masing ada kelebihan dia lah. Kalau cerita pasal struggle kita, itulah struggle. Betul. Biasa aku akan cakap dengan ibu pula apa. Kita ni nak pergi ke arah media sosial ni, bukan tak boleh, tapi lambat. Struggle betul. Sebab sekarang ni kalau kita tengok media sosial, konten dah bersepah dah. Betul. So kita nak cari kelainan konten tu agak susah, strugglenya kita nak mencari. Baru nak buat, orang tu dah keluarkan video. Okey, so, itu daripada korang. Kalau kita orang yang dari TikTokers ni nak struggle, nak cari konten tu, nak bagi naik views tu macam mana pula? Itu yang tak tahu tu. Masing-masing ada dia punya struggle. Yes. Macam korang kan, macam korang kata okey, susah hari ni sebab ada konten bla bla bla. Kita orang yang TikTokers sebenarnya, aku daripada TikTok, so aku boleh clarify lah kan, aku boleh declare kata aku TikTokers juga kan. So TikTokers ni diorang agak struggle sebab everyday akan ada content creator yang baru. Everyday kau akan ada apa orang kata, orang-orang baru yang macam lagi better daripada kau. And then yang boleh buat sebiji macam kau, maybe kita tak tahu. And then ada juga yang kita dah buat, kau bayangkan, aku dalam tu dah 5 tahun dalam apa TikTok ni. Kau bayangkan TikTok tu berapa banyak konten aku buat, dah sampai tepu dah otak aku nak fikir apa benda, kau faham tak? Takkan nak konten menyanyi je sepanjang hari. And then niche lagi. Niche kena sama. Kau tak sama tak boleh, nanti turun view. Benda macam tu lagi. And then kau nak kena struggle lagi. Pasal apa? Pasal klien bayar kau mahal ni, 5,000 dia bayar kau, view kau sikit, kau nak cakap apa, nak jawab apa dengan klien? Betul juga. Itu kata dia ada pro and con. Betul. Pro and con. Cuma kalau kata aku dengan Ipul, alhamdulillah lah kita keluar Raja Lawak, kita dah tahu dah. Waktu tu semua orang nak pergi ke production. Tak fokus waktu pada kita orang TV Raja Lawak keluar, semua orang tu pergi casting, pergi ni. So alhamdulillah lah rezeki aku dengan Ipul, kita gerak melalui buat MC, ground MC, main event. Tapi pengalaman kita buat MC tu bermula dengan berapa lam? Dulu orang bayar kita orang hanya 300 orang je. 300 orang? Seorang 300 orang? 300 je seorang. Untuk 2 hari? Untuk 2 hari. Aku satu konten video 100. Itu Q tinggi. Kita orang pernah buat RM70.
Oh ya ke? RM75. Kongsi dua. Payment tu 100k followers RM100. Kau rasa? Kau 100 malu 100 ambil minta dengan abang je lah senang. Okey. Dulu sekarang lain. Permulaan lah kan. Kalau kita cerita kita punya struggle buat MC lah pula. Ya. Masing-masing kita punya struggle. Kalau nak kongsi kan, kita punya daripada pernah Maggie kongsi 2. Kerat macam cerita rock tu. Kita memang real. Pernah rasa Maggie itu kerat 2. Itu korang dua-dua struggle lah. Struggle kita orang. I Dan kau see. sebulan hanya ada satu je event. Itu pun 300 je. Kau rasa kita orang macam Lepas tu korang buat apa? Waktu tu kita orang bermula dengan kita orang gempak DC Astro. Gempak DC Astro. Bunyi nampak gempak kan? Gempak kan? Okey, payment dia jujur cakap 600. Seorang? Tak. Dua. 300 orang. Orang? Dia nak seorang je. So aku yang dapat job tu. Okey, 600. So aku rasa macam okey, memanglah betul kau pergi aku pergi mula 2 kali aku pergi seorang. Tapi aku struggle. Kau daripada pagi sampai malam kau nak kena bercakap. Pukul 7 kau nak buat layan sukaneka, kau nak kena layan ni. So kau kenal dia ni daripada mana? Dia daripada Apple ni daripada mana? Kira dia dekat situ juga ke? Dia cerita dia macam ni. Aku kan group. Ha. So aku datang KL, aku tak ada kenderaan. Kau tak ada kereta? Tak ada motor, tak ada? Okey. Tak ada. Kau daripada mana? Aku daripada Port Dickson Negeri Sembilan. Okey. So lepas tu kan konon-kononnya masa keluar daripada Astro tu duduk pucung. Kau konon dekat dengan Astro. Tapi haram job tak ada pun. Duduk kondo. Okay, duduk kondo. Sekali kan kau lah? Tak. Aku memang dah duduk kondo berani kau duduk kondo kaya betul. Masa tu kondo murah. Mana tu kondo murah. Okey. Memang kondo tu murah, tapi job tak ada pun jadi mahal. Okay. Dan yang struggle-nya aku kena bayar seorang. Oh iya ke? Dia bawa kawan-kawan dia lah. Waktu tu dia cakap lah, okey kau dah duduk, tiba-tiba dia cakap, "Lam, aku dah duduk KL." Dia cakap gitu. Aku memang dah habis belajar, aku memang terus KL, waktu aku kerja lah. Aku dah tahu dah suasana KL. So dia waktu tu aku dengan dia dalam Raja Lawak kita orang rapat. Walaupun dia kumpulan, ahli dia tak ada. Dia dengan aku je berdua apa semualah. So okey, faham. Dia duduk kondo dan aku cakap, "Wish, kau duduk kondo waktu tu aku rasa 800 600 Oh kaya Mat. 600 satu kaya lah. Aku cakap kan, okey tak apa lah. So struggle lah. Sampai aku dah kata aku cakap aku pergi 2 kali. Lepas tu aku telefon. Yang ketiga aku cakap, "Wish, yang next ni aku cakap aku nak bawa seorang lah." Aku kata aku struggle ni seorang. Seorang pegang mic kan. So aku telefon dia, aku cakap, "Pul, kau ada job tak?" "Tak ada." "Ikut aku." Kata gitu kan. Tapi 300 lah. 600 bagi 2. So kiranya korang kenal tu masa dekat Raja Lawak lah. Raja Lawak. Tapi masa kita orang dalam Raja Lawak, aku memang lepak dengan dia je. Lepak dengan dia, Mak Melon, Shoaib. Ni klik kita orang lah. Akan lepak kan. So aku dah rapat dengan dia. Lepas tu dah rapat, kat luar aku bawa dia. Dan kita orang mulakan journey kita orang untuk buat MC tu dalam macam-macam cerita lah. Macam-macam. 15 tahun. 15 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah. Selama 15 tahun aku dengan Talam tak pernah gaduh. Jujur cakap, kita orang tak pernah gaduh. Demi Allah. Bagusnya. Tolong gaduh pasal aku sekali boleh? Gaduh pasal aku tak boleh? Tak ada. Mungkin. Boleh kongsi. Sebab kau boleh kongsi. Setan betul. Yang tahu je tahu. Itu aku faham. Itu aku dah faham dah. Tak adalah. Dia sebenarnya okey. Time tu korang dah kahwin ke belum? Belum. So siapa yang kahwin dulu? Aku. Kau dulu. Lepas tu aku follow belakang. Follow belakang lah. Faham? So sampai satu tahap aku cakap, nasib baik bini tak kongsi Apa dia? Nasib baik bini tak share. Tak boleh lah. Yang tu tak boleh. Tapi betul. Aku masa dulu KL aku susah. Yang banyak tolong aku dia. Itu sebab sampai sekarang jasa dia ni aku kenang sampai bila-bila. Kalau orang cakap dia tak elok ke, ramai tau. Betul lah, diorang nampak macam tak cicak kan, yin yang. Betul, kalau orang cakap lah, kutuk dia lah belakang aku lah kan. Aku takkan dengar punya, aku tahu dia siapa. Dia tahap dia sampai macam tu lah kan. Ramai yang cuba untuk menjatuhkan kita orang. Nak pisahkan kita orang. Struggle lah benda tu. Maksudnya macam, yelah korang dah kenal. Tapi tiba-tiba orang datang-datang kat korang, tak kisahlah siapa-siapa pun yang kononnya. Aku kenal lah Talam tu. Aku tahu dah Talam tu macam mana. Apple ni panggil macam ni. Ada tak? Okey, tak. Dia lebih banyak kepada orang pergi ke Apple.
cerita pasal aku. Oh, dia tak ada. Pasal dia tak ada. Jarang ada orang. Kau tak famous sangat ke dia famous sangat ni? Tak, aku bukan aku tak suka bercakap. Ya ke? Orang akan kebanyakan orang akan bercerita mengenai aku sebab kalau apa-apa pun aku yang akan ke depan. Dia seorang yang tegas. Contoh apa contoh apa yang diorang bagi tahu kat engkau yang kutuk talam kat engkau, apa contoh dia? Makan duit. Oh, ya ke? Kebiasaannya lah, kebanyakannya orang akan cakap dengan aku, talam makan duit lah, ni lah. Ya Allah, dalam hati aku cakap masa tu lah kan, aku kenal dia ni daripada aku susah dulu sampai dia bawa aku ke sini, takkan dia nak makan duit aku. Kan? Iyalah tu. Kita kenal dia berapa lama dan orang yang cakap tu pun baru kita kenal. And then korang pula dah 15 tahun. Satu pula, kalau lah dia makan duit, korang takkan kekal macam ni. Mesti Allah akan tolong je orang tak naik. Dan satu lagi, aku dengan Talam ada satu perangai, duit kita orang tolak tepi. Sahabat tu nombor satu. Nak nanya. Duit boleh cari. Duit boleh cari. Tapi untuk kafankan kita masa kita meninggal nanti. Faham. That's why macam aku adalah orang yang, macam mana nak cakap, aku orang yang sebenarnya tak ramai kawan. Kalau Ibu kenal pun aku tak ramai kawan. Kalau aku dah berkawan, itulah kawan aku. Kekal lah. So sebab aku letakkan Ipul ni, dia bukan kawan baik aku. Kalau orang tanya aku kenapa, tak, dia bukan kawan baik aku apa, dia kawan kerja aku. Tapi merangkap kawan baik. So kita orang kalau jujur cakap 15 tahun kau berkawan, dia tak pernah pun aku duduk sewa rumah dengan dia. Main datang rumah aku sewa. Tak ada. Yelah, macam orang kata kawan baik. Ni sebab kalau kita ada satu benchmark, maksudnya macam satu limit tu, maksudnya macam boundaries tu, macam okey kawan kerja. So kita ada rasa profesional tu sikit. Kau tidak, kau akan macam. Dan satu lagi, bila kau duduk satu rumah, kau dah tak ada banyak cerita dah. Kau tak akan ada perasaan rindu tu. Betul. Kan? Ramai yang ni kita fikir macam mana korang boleh ni. Okey, rasa kita orang kalau kita orang habis event, macam habis event, kita orang takkan jumpa pun, kita orang takkan telefon. Kadang-kadang 2 minggu aku tak telefon pun dia. Tak tahu apa cerita dia. Tak dia nak. Ya doh, hari tu aku call dia cakap jom main snooker. Apa tu? Apple mana Apple? Apple tak tahu lah dia dekat BD kot. Aku cakap, dia betul dia. Sebab kita orang memang tak tahu. Sebab benda tu akan jadi benda, okey, bila kita orang akan bila jumpa dekat tempat event, okey, aku akan terus, okey Pul, ni ada job, ni, kita akan jumpa kat situ. Time pegang mic itulah kita orang lepas rindu. Oh, ya ke? Itu dia. Dan satu lagi kalau betul, tapi dalam masa yang sama, kalau kita orang tak ada job lama lah kan, paling kuat pun kita orang telefon, paling orang kata lama jugalah, sejam lebih, 2 jam kita orang. Sekali kita orang telefon 1 jam lebih. Macam cinta lah. Faham. Aku dengan bini aku pun tak borak lama macam tu lah. Dengan dia je aku borak lama. Sebab dia kadang-kadang, sebab kita nak kata benda tu dia kebetulan ataupun memang kita punya rezeki. Selalu kita orang bila tak ada job kan, lama macam sunyi je kan, kita orang akan bergayut lama. Sembang. Oh tu tak ada ni gelak-gelak. Tak ada. InsyaAllah 2-3 hari akan datang, muncul job. Alhamdulillah. Tuhan kata, Tuhan tolong. Dia kena macam tu. Kalau rasa dah lama kan, mula kata, oi Pul ni dah penat dah ni, okey kita rehat. Tak, Zat ni dah ada job belum ni? Apa dia? InsyaAllah dia dah. Dia dah. Betul tak? Yang aku memanglah hanya. Inilah jobnya. Ni dah ada job lah. Ini lain. MC maksud aku. Okey lah, untuk MC insyaAllah lah. InsyaAllah. Janganlah tanya. Tapi itulah, macam contoh aku dengan Talam ni, aku rasa kawan aku yang aku rasa betul-betul kita tak stres. Tak stres. Aku berkawan dengan dia, aku tak stres. Tapi struggle adalah struggle adalah. Untuk kita orang build up, nak naik, untuk kekalkan sebagai seorang tak orang kata tak terkeluar daripada landasan industri ni. Macam-macam struggle kalau nak cerita. Dan kalau yang kawan-kawan kita yang lama-lama pun kan, jumpa kita orang balik, kau dua orang masih kekal sama itulah kekuatan kita orang. Kesayangan. And then macam korang, kalau macam korang kerja atau MC, aku perasan kan, korang tak payah nak macam Pul, tak payah. Dia dah tahu kerja dia dah. Aku perasan benda tu lah. Masa aku first dengan korang masa apa panggil? Jangan sebut yang event tu lah, dalam event tu aku bertiga dengan kau, dan aku nampak lah macam mesti korang rapat gila. And then sampai aku cakap, korang boleh tak beruat dengan aku sekali? Macam setannya korang orang dia cakap macam tu. Itu sebab kita orang dah rindu. Dia lama tak kontak tu? Tak, tu kita ada. Kau back to back time tu lah. Bijak korang. Tapi itulah yang seronoknya aku dengan Talam. Tapi walaupun kita orang habis kerja, dalam satu malam tu habis kerja, kalau kita orang lepak bilik, kita orang dua orang tak cakap. Nampak? Kita orang takkan bercakap. Kita orang Kita orang masuk bilik, kalau kita orang duduk habis okey daripada pagi kita cakap sampai malam. Balik bilik,
makan-makan balik bilik, dua-dua akan senyap. Tengok handphone. Kadang-kadang tengok handphone. Oh, ya ke? Very professional. Kecuali kita orang bercakap kalau aku ada tak puas hati apa yang malam tu punya performance. Tapi kita tak gaduh. Aku selalu aku yang akan Pol apa? Tadi rasa tak ni? Oh ya lah. Okey, ni. Dah tidur. Kita orang ada brainstorming lah. Brainstorming. Baguslah. Maksudnya ada buat apa tu study, ada homework juga macam ada part yang macam ada setengah orang macam dia dah top kan. Contoh 15 tahun, contohlah satu 15 tahun. Dia dah macam tak apa, kita okey tu dapat duit jalan lah. At least korang buat tu dengan orang kata passion lah juga. Betul. Dan juga kita orang ni tak berebut siapa kelakar. Kan, betul. Buat apa kau nak jadi seorang yang kelakar, kau nak tenggelamkan partner kau. Betul. Baik kita orang kata selari kan. Engkau ada punchline kau bagi. Betul. Kan? Aku ada punchline aku bagi lah. Sama-sama lah pro and con lah masa tu kan. Tapi bila orang cakap alah takkan nak nampak ni lebih tengok dalam lebih buat kelakar. Bagi aku pula okey lah. Job akan bersambung. Aku dengan dia juga. Ya tu. Nampak bijak lah kau bisa borak macam ni. Payment pun 50-50. Buat apa kau nak try hard? Yang kelakar aku. Tapi payment sama. Buat apa kau nak try hard? Betul lah, betul. Jadi kita nak mengelakkan orang kata bermusuhan dalam partner ni kan. Kita bagi okey tak apalah. Kau dah nak lebih kau lebih lah. Jadi job sama. Kau nak kira apa? Jadi kalau kau kata sebab untuk dah sampai tahap sekarang 15 tahun. Tapi betul lah struggle dia daripada bawah sampai sekarang alhamdulillah lah berbaloi lah struggle berbaloi tu. Dan sekarang kita orang alhamdulillah bukan nak belagak tak struggle lah. Tak struggle alhamdulillah. Kalau kata ada event tu macam ni podcast ni yang baru nampak struggle sikit. Kita cuba nak build upkan podcast ni. Kita cubalah. Tuan director bagi kami 15 tahun. InsyaAllah akan jadi yang terbaik. Weh, 15 tahun sekarang ni kau dah separuh abad tau. Kau tahu tak? Kalau kau dah separuh abad. Kau ingat umur 50 kau dah monopause macam ni lagi? Lambat lagi. Itu struggle antara kami berdua. Betul lah. Macam awak sendirilah Yucha. Lagi teruk kot. Sebab dia seorang. Kau seorang. Lepas tu mungkin dalam industri kita orang, industri event ni, ground MC ni tak besar. Contoh kita boleh cakap daripada tahun 2010 sehingga 2014 kita orang selesa. Sebab waktu tu tak ramai MC. Ground MC. Betul. Semua kerja ke TV. Semua kerja ke TV. So kita orang mula struggle start 2014-15 bila budak-budak raja-raja lawak lain dah mula bermain MC, ground MC, main event. So kita orang perlu, kalau sebelum ni kita orang dah selesa, kita orang bagi 60% lah. Kita orang punya. So kita orang bagi sampai 100%. 100%. Okay, faham. Sebab kau nak beat. So sekarang alhamdulillah lah buat masa sekarang kalau pergi mana-mana event pun macam mana? Okey. Dia dah tak struggle. Okey. Dah kita orang dah cerita dah struggle kita orang. Dah panjang lebar dah. Dah panjang lebar dah orang kata perjalanan kita orang. Kalau ikutkan kalau nak cerita panjang lagi. Hatiku. Credit. Okay. Kita nak tahulah struggle followers 900,000 ni. Orang kata, Pol, kau punya follower campur dengan follower aku tak dapat lagi. Follower dia tak cukup lagi. Kau 5,000 aku 5,000 baru 10. Dia 900. No. Aku rasa tak ada struggle ke nak pergi ke 900,000. Siapa cakap tak struggle? Aku itu adalah ni jujur aku cakap itu adalah second account aku. First punya dah kena ban. 470k followers dah kena ban. Sebab kau lagi gelek-gelek. Bukan. Dia sebab saya safety. Aku letak gambar anak aku, video lah. And then salah aku jugalah sebab aku tak tahu pun rules aku tak baca rules dulu. Aku main letak je kan. So masa tu account aku dah warning. Dia kalau kali 10 masa tu lah. Kali ke 10 kena memang ban terus. So aku pun pergilah buat video tu comel lah. Anak aku tengah merajuk comel macam tu. Tapi tak pakai seatbelt dan juga kereta tengah berjalan. So terus kiranya kalau dalam TikTok ni bagi kita macam tak ada apa kan. Tapi bagi diorang, bagi TikTok ni benda tu kesalahan berat. So memang susah kau nak dapat balik kau punya account. And then aku dah cari macam-macam semua. Aku dah guna kabel apa semua ada lah. Semua cakap tak boleh. Maksudnya aku dah tanya orang-orang yang besar semua tak boleh. Yang jaga account aku pun tak boleh juga. Nak buat apa sebab keresahan tu memang sangat-sangat berat. And then aku macam tak apalah, aku malah nak fikir apa-apa lah, aku macam redoi lah. So aku alhamdulillah dari segi minta tolong ni, aku ada minta tolong dengan seorang ni, Nora Vanish. Orang ni kan. Tapi aku kan tak lama pun, tak kenal nama pun. Cuma dia lah tolong aku masa tu aku dah buat akaun baru, dia lah banyak
promote aku punya push balik. Dalam masa 1 jam dapat 1,000 followers. Bagi naik balik lah. And then 1 hari dapat 10k. Okay lah. Maksudnya dia tolong aku banyak lah. Dia tolong aku banyak. And then aku minta tolong kawan-kawan lain jugalah. Yang share apa semua. Share balik aku punya ni kan. And then repost balik apa semua kan. And then barulah Alhamdulillah lah. Sampai aku buat lagu. Ni cara aku naik lah daripada ni kan. Sampai aku buat lagu. Saya kat aku cerita kat aku. Masa tu aku tak nak buat lagu tu. Sebab aku rasa macam tak apa-apa kau buat lagu tu. Bagi aku lah. Sebab satu lagi aku tak pernah nyanyi lagu Siam dekat dalam mana-mana platform. Selalunya lagu Sepanyol. Aku buat lagu Portugis, Sepanyol, Latin. Itu je. Aku tak buat benda-benda macam ni, aku tak suka. Lepas tu tiba-tiba tu diorang, bila aku menyanyi, aku buat video kan. Macam buat miming lagu tu tengah naik kan. Masa tu lepas raya. Aku buat lah miming semua. And then esok tu aku macam buat bodoh je lah. Aku ingat kawan macam komen lah cantiknya Yucha ke apa, tak ada. Yang komen cover. So aku pun cakap, oi ni maybe satu peluang lah untuk aku nak naik kan. Sebab itu 10k followers. And then aku pun nak jadikan ni, aku pergi studio Dani Kurama masa tu. Aku bayar dia 200. Aku buat satu video yang betul-betul proper, menyanyi, proper, mic pun cantik semua, aku buat. Buat tu, hari ni aku post, esok 10 juta. View. Menangis je aku time tu. Aku cakap, ya Allah, apa dugaan apa dia bagi aku. Sebab masa tu aku dah start, tak apalah, redor je lah. Redor je lah dengan akaun yang dah best tu, aku redor je lah. Sebab yelah, bila macam korang macam tak ada job MC, korang macam dah struggle kan. Aku struggle aku kalau tak ada TikTok tu, itu tempat kerja aku tau. Bila tak ada, susah lah aku nak cari job kat mana. And then kau bayangkan time tu aku punya struggle adalah ini pasal TikTok lah. Aku punya struggle dia adalah klien tarik balik payment, nak balik payment, turunkan harga aku daripada contohlah 4 angka turun jadi 2 angka, 3 angka. Sebab aku dah kena restart balik. So sedih lah. And then daripada job tu aku kena buat 4 kali je, tiba-tiba kena buat sampai 8-10 kali. Faham tak? Dah time tu nak raya, aku kena ban tu masa birthday aku. Tapi masa kau ada akaun tu, kau dah ada anak belum? Dah ada anak. Masa tu aku dah kahwin. Oh man. Masa tu. So aku dah struggle gila lah dengan yang korang tahulah, gaji tak masuk lagi. Yang sebelah sana yang laki aku lah tak masuk gaji. Masa tu struggle juga. Masa tu kita orang struggle lah. Aku tak macam mana aku nak buat. Tapi nasib baik lah. Masa tu Bola Bintang Penang, dia ada macam, masa tu kita orang ada contact, macam like contract dengan dia lah sebulan. Dan dia tak apa orang kata, tak reject, maksudnya tak cut off aku punya kontrak tu, teruskan, cuma tambahkan kerja aku. So Alhamdulillah lah, aku dah lega kat situ. Sebab benda tu dimangka weh. Kalau aku hilang job tu juga, mampus aku dah time tu nak raya lagi time tu. Memang struggle lah sikit. Lepas tu aku buat tu, aku cakap tak apalah, aku redor lah. Aku buat semua, aku dah settle semua. And then aku pun buat yang nyanyi tu. Esok tu 10 juta. Daripada 10k, dalam masa 5 hari aku dapat 300,000 followers masa tu. Yes. Penangan aku tak tahu nak cakap, alhamdulillah rezeki. And then satu lagi pula daripada Kelantan, daripada Siam. Aku tak tahu datang pada mana Siam tu. Datang sampai Ori dia, penyanyi Ori dia pun datang tegur aku, kawan dengan aku apa semua. Apa Jah? Bukan Jah sahaja. Jah pun ada dalam tu juga. Tapi dalam ramai-ramai yang cover lagu tu, aku paling tinggi. Ramai je yang cover lagu tu sebenarnya. Bukan aku seorang je, tapi paling tinggi aku. So aku macam, weh best lah. Sama tak best kan. Time tu lah rezeki. First perasaan kau macam mana? Aku menggigil weh. Aku dah nangis. Aku peluk anak aku semua. Aku cakap ni, ya Allah, memang rezeki. Dan aku cakap aku redor je, aku cakap. Dan aku macam orang kata apa, macam satu lagi lah ni, tip satu lagi, kau jangan kedekut dengan lelaki kau. Jangan kedekut dengan siapa-siapa pun. Family kau jangan kedekut. Kalau kau ada lelaki, sebab selalunya macam, yelah zaman sekarang ni aku perasan yang macam like, kau lelaki kau kena provide. Kau lelaki kau provide. Tak habis-habis. Tapi bila lelaki kau struggle dengan, dia bukan tak cari duit tau, dia still bekerja tapi gaji tak ada, semua bagai kan. Benda tu kau kena try lah, carry tengok macam mana. Sebab benda tu aku bab maki lelaki ni, aku macam setan juga. Champion lah benda tu. Bukan kau je. Yes. So benda tu is mesti lagi maki. Tapi like kalau dia susah, memang aku tak ada orang lain dah nak tolong dia. Selain bini, maksudnya memang dia ada mak ayah dia. Tapi takkan nak menyusahkan. Takkan menyusahkan mak ayah pula. Mak ayah dia pula dah tengah tak sihat, maksudnya dah makin tua lah orang kata. So tak sesuai lah benda tu. Jadi aku lah orang yang paling terkait. Ramai juga kawan-kawan yang macam like, kau ni kenapa Roja? Tolong dia tak habis-habis, itu ini semua tak payah lah. Kau ni macam tak bagi dia berdikari bagai-bagai kan. Tapi kita tak tahu weh.
maybe Allah bagi rezeki tu kat aku memang niat untuk tolong dia. Sebelum lelaki kau yang kaya. Betul. Itulah lelaki kau yang kaya, lelaki kau buat benda lain, kita tak tahu, Allah alam. Tapi Allah bagi rezeki tu kat aku supaya aku boleh tolong family aku. Dia antara dua lah orang kata. Dia pro and cons lah macam tu. So benda tu yang aku buat. Jadi benda tu alhamdulillah Allah bagi aku rezeki tu, and then makin lama kau kenal. And then kat situ aku tak stop weh. Aku buat saya kat aku tu, esok aku pergi lagi, aku buat lagu malam pagi mashup. Aku buat lagi. Masa tu aku tak tahu nak buat lagu apa dah. Aku cakap aku dah otak dah biru dah. Tiba-tiba aku cakap tak pernah lagi orang sini buat lagu mashup. Dan mashup aku ni bukan mashup yang biasa macam semua lagu-lagu Melayu je tak. Aku masukkan lagu Siam, lagu Tamil, lagu itu, lagu ini. Dalam Malaysia tak ada lagi. So that's why aku buat. And then barulah ada orang-orang lain yang buat juga masa tu. Aku ingat lagi aku boleh declare benda tu. Yang aku ni Ratu Mashup masa tu. Aku boleh declare benda tu. Sebab masa tu tak ada lagi. Memang tak ada lagi. Pelopor lah. Masa tu lah. So masa tu aku dah buat. And then tiba-tiba kawan dengan Shiken pula. Shiken pula minat lagu Tamil. Itu aku belajar juga lagu Tamil tu. So buat juga lagu Tamil apa semua. Itu struggle daripada part TikTok lah. Tapi macam yang kita faham lah Yucha nyanyi sedap suara dia. Tidak juga. Kadang-kadang kena kecam juga. Oh iya ke? Tak pernah try ke orang kata program reality TV ke? Aku sebenarnya teringin nak masuk, tapi tak ada lagi lah orang kata. Belum lagi kot. Maksudnya aku teringin nak masuk macam big stage ke. It's just like aku bukan memang orang kata macam menyanyi ni just menyanyi je, tidak. Tapi once kau menyanyi tak semestinya kau boleh jadi entertainer. Macam orang setengah menyanyi je. Tapi kau nak grab orang untuk tengok kau saja tu, untuk kau menyanyi, menari semua bagai tu tak ada. So benda tu aku boleh buat. Tapi tengoklah ada rezeki nanti aku masuk macam tu. InsyaAllah ada rezeki nanti bolehlah masuk Gegar Baganza ke. Gegar Baganza tu Kilauan Mas ke. Kilauan Mas tunggu sangat tu, jangan buat hal. Ataupun kalau nanti TV3 nak buat vokal bukan sekadar rupa. Itu boleh juga sebab muka itu daripada segi TikTok lah. Tapi kalau daripada segi struggle aku, yang aku rasa sangat-sangat struggle bila aku jadi single mom sebenarnya dulu. Yang tu kita pernah borak-borak juga kan. Yucha pernah jadi single mom kan. Susah tak Cha? Susah. Masa tu anak-anak tu dengan kau ke macam mana? Anak dengan aku, dan aku memang tak bagi pun dekat sana lah. Sebab yang aku kahwin tu bukannya Melayu kita, Cina mu'alaf. Susah sikit lah nak dapat kat dia. Jadi aku handle seorang-seorang. Dan struggle itu first kali lah. Memang betul lah orang cakap. Memang betul dah terjadi kepada aku. Kalau kau tengah susah, memang family je yang akan ada. Takkan ada orang lain dah. So masa tu macam aku pun sedih juga. Pasal yelah baru muda lagi dah cerai dah janda. Macam sedih lah juga masa tu. And then struggle itu muda sangat tu. Kalau boleh share lah. Malas lah cerita, tapi 19 lah. Ui. Aku kahwin 18. Maknanya kau kira umur muda 19 aku gatal. Senang cerita macam tu lah. Tak ada lagu dah. Bukan gatal. Maksudnya macam daripada aku mengarut tempat lain, baik aku kahwin je lah. Yelah. Faham. Umur 19 aku dah ni single mom. Dah single mom. And then aku ada anak seorang. Lepas tu aku terus macam apa-apa pun family aku je lah yang tolong. Lepas tu aku macam tak boleh ni harapkan family je kan. Nak try lah berdiri sendiri. Sama juga family juga yang tolong. Apa-apa pun family juga yang tolong. And then struggle lah bila kau budak lagi. Kau tak tahu apa lagi. Mungkin tak tahu apa. Maksudnya alhamdulillah aku bersyukur aku ni sedar awal. Maksudnya baik jahat awal lah senang cerita. Sudah habis lah. So kiranya nasib baik Allah kirimkan aku seorang anak ni supaya aku berjaga-jaga macam dah habis limit dah. Kau dah habis dah. Zaman kau dah habis dah. Kau relax jap. Kau settle yang ni dulu. So benda macam tu lah. So alhamdulillah lah benda tu. Cumanya struggle dari segi kau budak lagi. Kau tak tahu apa-apa. Sebab selama ni satu lagi yang aku perasan, mana-mana ibu tunggal ni tolonglah kalau boleh kerja dah cari duit. Maksudnya even jadi bini orang pun kalau boleh bekerja lah. Bila kau dah cerai, kau nothing dah weh. Apa pun tak ada. Itu yang akan jadi kat aku lah. Aku nothing, aku apa pun tak ada. Sebab aku memang berharapkan 100% dekat lelaki tu. Dekat bekas aku lah. So that's why macam tak boleh lah struggle lah. So tapi satu lagi pula, kalau kau dah ada duit, kau tak perlu nak minta dah nafkah kat dia. Itu lantak dia lah. Aku dah lama-lama fikir dah maksudnya macam tu lah. So memang tak ada bagi kerjasama lah sebab tu. Jadi bagi aku lama-lama tu macam anak aku dengan as long anak aku dengan aku, kau percayalah rezeki tu memang akan ada. Itu sajalah struggle yang aku boleh share dengan korang lah. Itu. So struggle
Struggle dia lagi berat juga. Berat weh. Struggle nak cari lelaki baru lagi. Kau ingat tak struggle? Yang tu aku tak boleh nak cakap apa lah. Tak ada. Sebagai ibu tunggal, aku ambil masa 8 tahun untuk cari orang baru. Sebab apa? Sebab kau jumpa orang yang macam-macam weh. Kadang-kadang aku pernah jumpa lelaki tu memang aku suka gila kat dia. Tapi dia layan anak aku. Kau mak weh. Kau boleh tahu orang tu layan anak kau ikhlas ke tidak. Kau tak payah menipu lah kalau kau tak tahu. So aku macam dia ni tak tak apa lah. Tapi dah suka dia. Dah suka yang gila-gila dia. Tapi macam bawa anak macam ni pula. Reject lah. Anak aku tak suka dia. Okay. So faham sendiri lah. Yelah. So susah lah kau nak convince seorang budak. Sebab budak dia seorang yang jujur tau. Tak suka, tak boleh ma ni mami tak boleh mi. Contoh macam tu. Tak boleh weh, susah. So masa kau single mom tu kau duduk di kampung ke atau kau aku duduk kat KL. Masa tu aku patah balik. Kejap kat sana, kejap kat sini. Masa tu aku dah tak betul. Maksudnya otak aku tak tahu arah tuju apa pun. Sebab masih masa tu mencari jalan lah. Dan alhamdulillah lepas aku dah betul-betul fikir, aku cakap tak apa lah, duduk kampung lah, duduk Kedah. Masa tu PKP kan. PKP masa tu sedap pasal masa tu PKP sedap pasal aku masa tu dah start buat Bigo kan. Dia TikTok semua. So aku dah orang lain maybe struggle sebab tak ada job kat luar. Macam kau MC susah kan. Aku alhamdulillah masa tu lah part paling best bagi aku untuk cari duit lah. Masa kat rumah aku boleh buat duit juga weh. Betul. Itu masuk aku lah. Masa tu orang tak pergi mana So live view TikTok semua tinggi lah weh. Itu yang best masa tu lah. So maybe itulah Allah bagi kat aku lah supaya aku boleh jaga anak. Tapi betul lah orang kata untuk single mom ni untuk jaga anak, nak cari duit payah. Bukanlah nak cakap kita sekarang pun yang ada, kita dalam kehidupan kita tengok isteri kita yang ada suami pun, kita nampak struggle bini kita. Betul. Macam mana yang tak ada suami ni? Dia punya orang kata double lah. Dia struggle itu tak apa tau. Kalau ibu yang balu ni aku rasa tak ada masalah. Tapi sebab dia tahu dah memang kau kena struggle sendiri. Tapi kalau seorang ibu tunggal yang ada seorang suami ataupun ex-husband yang tidak memberi kerjasama untuk beri nafkah, berat dah. yang tak faham tanggungjawab tu susah. Bagi aku itu paling susah lah. Sebab kau nak, dia nak anak tu tapi kau tak nak bagi nafkah tu. Kau faham tak? Nak jumpa tapi tak nak bagi. Tak nak ni semua. Tapi kau declare tu anak kau mengaku. Tapi yang jaga aku, yang bagi nafkah pun aku. So kau siapa sebagai seorang bapa? Takkan sekadar nama je. Sekadar pangkat kau sebagai bapa aje. Itu yang kita kena fikir lah. Betul. Aku rasa ramai ibu tunggal kat luar tu relate dengan apa yang aku cakap ni sebenarnya. So bagi aku, kalau korang sebagai ibu tunggal, tolonglah bekerja. Walaupun jadi ibu pun kau kena kerja juga. Ataupun kalau kau rasa lelaki kau kaya, kau simpan duit tu siap-siap. Apa-apa je kita tak tahu Itu paling bahaya lah. Bagi pendapat aku lah. Ada setengah orang okey isteri rumah, aku tak. Aku tak reti. Yelah mesti ada kan bila kau tengok anak kau seorang-seorang, bila anak kesian weh. Masa tu aku struggle weh. Kau bayangkan yang struggle pelaku, ingat sekali lah. Aku meeting dengan geng-geng, yelah kan. Pagi 4 pagi semua anak aku tidur kat tepi 3 tahun. Tidur. Lepas tu aku tidur session bass dulu dengan anak aku tidur tepi. Dulu lah. Janganlah aku tak nangis. Kenapa kau tak call aku? Kenapa tak call kita orang? Kita orang masih pakai nombor lama. So benda tu sedih lah bagi aku. Yelah. Kau struggle kau tu teruk masa tu. Tapi alhamdulillah lah Allah temukan aku dengan seorang lelaki yang faham. Mula-mula struggle juga sebab dia tu bukannya ada anak. And then tiba-tiba kau dapat package. Tak cuak kau tiba-tiba nak jaga anak orang pula. Dapat combo So ada 2 anak kau nak kena bela. So benda tu pun struggle juga. And then tu tak boleh lah. Aku tak nangis lah. Tapi kita nampak lah kat situ. Betul lah orang kata kalau kita sabar, mesti ada. Ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Mesti ada manis-manisnya. So sekarang dah lepas berapa tahun dah, kau dapat rasa kan benda tu kan? Rasa weh. So bila kau dah sampai tahap ni, kau dah takut tau untuk jadi macam dulu balik. Kau dah memang akan rasa macam, kalau aku buat ni tak payahlah. Macam contoh lah, kau nak buat jahat contoh tipu lah kalau macam kita ada satu keinginan. Contohnya macam tengok lelaki handsome. Contoh aku cakap dengan kau. Macam kau lah. Kau suka lelaki, perempuan tu lawa lah. Perempuan lah, jangan lelaki. Contoh. Aku cakap handsome benda ni macam nak try. Kita dah yelah Allah kan akan uji kau dengan benda-benda macam tu pula. So tak boleh nanti kalau dia tarik rezeki aku macam mana ni. Aku akan rasa macam tu. Kau dah pernah ada dekat tempat tu. So jadi struggle tu struggle yang sangat bagi aku bermakna juga untuk aku. At least aku dah pernah susah. Berapa lama weh kau dalam orang kata struggle dengan anak kau tu kan? Berapa lama agak berapa tahun?
5 tahun kot. Maksudnya aku dah tak tahu, macam aku dah tak jadi seorang mak masa tu. Aku dengan serabut-serabut juga. Yang tu biasalah budak. Masa tu aku budak. Jadi aku macam serabut-serabut juga yang tu. So dia tapi mula ada rasa macam tak percaya dengan takdir. Dia dah mula nak terpesong. Lepas tu aku rasa macam anak tu menyusahkan. Kadang-kadang ada benda tu ada. Aku akan rasa macam tu. Tapi silapnya adalah alhamdulillah lah Allah ketuk otak aku cepat supaya macam okey, dia ni sebenarnya rezeki. Dia ni sebenarnya bagi rezeki. Kalau kau tak ada, anak kau tak ada, aku tak tahu kau jadi apa. Yelah. Aku tak rasa kau akan stay lagi. Kau tak ada border dah. Kalau kau tak ada anak, kau tak ada borderline dah. Kau huang-huang lagi lah. Kau masih huang sampai bila aku tak tahu. And then satu lagi pula, bila kau ada anak ni, kau akan rasa macam dia ni mula-mula aku akan rasa aku gentle aku cakap dulu, mula-mula aku rasa menyusahkan, tapi bila aku fikir-fikir balik, sebabkan dia juga Allah bagi aku rezeki. Kalau tak ada dia ni, aku rasa aku kau kat mana? Nak kerja apa weh? Kau kat mana sekarang ni? Ya, aku tak tahu weh. Coki ni. Out lah sikit. Apa situ? Okey, Bukit Bintang ni. Janganlah Bukit Bintang. Tak apa lagi. Melon. Bukit Highland. Wah, Genting. Wah, lagi saya tak lepas sikit. Apa kat Genting? Jaga mesin judi. Janganlah. Itulah saga-saga dia. Okey. Tapi seorang ibu tunggal nak membesarkan anak seorang-seorang memang struggle lah. Tapi bukan sekadar ibu tunggal je. Even ayah pun aku faham. Seorang ayah pun struggle juga. Betul. Lain. Korang punya ibu tunggal still ibu lah. I know, but lelaki pun korang kena faham juga. Memanglah struggle terbawa kaki ibu semua, tapi kau kena faham ayah pun memberi satu impact yang agak besar. Ada beza tau. Bagi aku ada beza kalau seorang ibu bapa tu ada anak dan anak tu ada ibu bapa, beza dia punya didikan. Tapi bila kau bercerai, anak kau beza didikan dia weh. Betul. And then bila kau anak yatim, beza ada beza. Kasih sayang tu tak cukup. Benar. Kau tak boleh nak ganti weh tempat tu. Ya. Kau nak jadi orang tu pun tak boleh. Betul. Tapi kau nak kasih sayang tu. Itu yang apa yang aku rasa kesian lah kat anak aku yang first tu. Tapi alhamdulillah bila kau jumpa, kau nak cari laki tu, carilah laki yang boleh give everything untuk anak-anak kau. Maksudnya yang betul-betul apa-apa anak lu, apa-apa anak lu. Itu tak ada hal. Lebihkan dia dulu. Yes, lebihkan dia dulu. Walaupun itu just anak tiri. Tapi bila aku beza sebab aku dah ada anak yang ada bapak dan tak ada bapak kat sebelah dia bila dia membesar. Beza weh. Sangat beza. Yang dia contoh macam kita waktu ada satu event ni pun. Yang kat Johor lah. Yang ada seorang budak ni, nama dia adik Falik. Nama dia Falik. Umur 8 tahun. Nyanyi sedap. Dia nak menyanyi. So, bagus ini nyanyi. Lepas tu bila aku jumpa bapak dia cakap, okey ni bapak dia. So, baru aku tahu dia umur dia 3 tahun, mak dia lagi tinggal dengan dia. Allah Akbar. Dia hanya duduk dengan nenek dengan ayah dia. Yang jadi rare lagi, nenek dia tu bukannya mak kepada ayah dia, mak kepada mak yang lagi tu. Mak mentua. Bayangkan brother ni adalah menantu yang jaga. So aku waktu tu aku konon happy aku ni. Okeylah. Lepas tu makcik tu dia cakap apa? Dia kata dia kata nak apa? Makcik ni, anak makcik tu yang perempuan tu yang lari. Aku macam apa dia? Ni menantu. Aku cakap, bang, abang jaga mak mentua. Lepas tu diorang tak cerai lagi lah dengan... Dah cerai dah. Dia tapi still jaga juga. Dia jaga. Bagusnya. Tapi bila anak dia menyanyi atau bentar, itu yang kita buat tersentuh lah. Okay. Dia malam tu dia malam last untuk konsert dia nyanyi satu lagu. Dalam hati ini ada umur 8 tahun, Mat. Tapi macam aku nak relate balik dengan kau cakap, okey, anak dia 8 tahun sama dengan umur anak aku 7 tahun, sama dengan anak Ipul umur 8 tahun lelaki. Berbeza cara bila aku jumpa anak Ipul dengan jumpa budak ni. Betul, beza kan. Aku cakap, matang gila. Betul, matang lain. Dia punya cara bergaul dengan kita kan. So betul lah orang cakap dalam Allah berikan kita satu yang benda yang tak, rezeki yang tak baik, satu benda yang tak baik, mesti Allah akan bagi satu benda yang baik. Sebab aku cakap dengan abang tu, mungkin abang tak ada rezeki yang ini, seorang isteri yang ada setia dengan abang, tapi kita orang jadi jealous juga abang ada anak yang, dan juga ada mak mentua yang support. Mak mentua yang support. Itulah aku cakap, Allah tu adil. Adil gila. Sangat-sangat adil. So aku cakap macam
Aku macam sebab itulah aku dah start dari situ, aku dah belajar redha je. Ada tu rezeki datang. Sebab tu apa-apa jadi pun aku macam tak apa, ujian ni. Dia macam ni lah. Aku akan cakap macam ni siapa-siapa lah yang ada masalah rumah tangga, siapa-siapa kan. Aku sekali termasuk aku sebab benda dah kena kan. Jadi aku cakap okey, yelah 5 tahun baru kahwin, struggle tu kau faham lah, kewangan bla 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 semua. Nabila balik kan. Pemain bola kan. So kau faham lah. Jadi benda tu aku cakap tak apa, ni orang panggil ujian. Kau exam, kau pass, macam ibarat exam, kau pass ada rezeki kau esok. Tak pass, lain pula jadi dia. Tak pass kau sabar kau repeat. Betul. Dia sebenarnya lah masa sebelum kita kahwin, sebelum kita ada anak kan, kita tak fikir, kita tak ada touching macam ni tau. Tak ada. Tapi bila lepas kita kahwin, kita dah ada anak kan, bila kita dah tengok, aku berubah lah kan. Kita berubah lah daripada dulu kita tengok baby buang lah. Contohlah ada orang buang bayi ke apa. Tak rasa. Ya, nak rasa apa tak kena kat kita. Tapi dululah kita tak ada anak. Tapi bila kita dah ada anak, kita dengar pengalaman orang yang macam ni kan, kita rasa anak tu kan, dia tak ada mak. Dia tak besar dengan mak dia kan. Ray. Budak tu Ray. And then beza kalau orang tu ada anak tapi orang lain yang jaga. Beza kalau dia ada anak tapi maid yang jaga. Betul. Beza kalau orang ada anak tapi dia sibuk bekerja, tak ada masa dengan anak. Beza perangai. Sumpah aku cakap. Macam aku kena hari tu. Aku kena itu apa kau tahu? Anakku bergaduh dengan seorang kawan dia. Kawan dia dekat belakang tengah ejek-ejek lah mak bapak semua kan. Aku cakap tak ada hal lah. Biasalah tu. Kita dulu pun macam tu juga. Aku fikir macam tu lah. Maybe kita normalizekan benda tu. Padahal benda tu tak normal. And then kau tahu tak? Dia ada borak pasal aku. Diorang ni panggil aku mami. Ada budak-budak kawan-kawan ni panggil aku mami. Kau tahu dia cakap apa? Dia pelinya apa tu anak aku ni, dia cakap apa tau? Semalam aku main dengan mami tu sedap. Dia cakap macam tu dekat anak aku Budak? Ya. Sama umur satu kelas. Aku malah sebut nama apa lah. Kalau kau dah jadi aku, apa kau rasa? Saja nak tanya. Kat mana dalam mimpi ke? Bongok lah kau ni. Maksudnya benda tu bagi aku, zaman aku dulu tak ada benda macam tu. Dan benda tu tak normal langsung. Dah jenam. Allah Akbar. Benda tu aku macam biar betul cik budak-budak ni. Aku cakap memang advance gila. Aku cakap ke cikgu tu, cikgu tolong ambil benda ni, tindakan ni. Kau tak ada ambil tindakan, saya terus bagi tahu. Kalau dah bagi tahu tak apa, kau tak bagi tahu, saya bagi tahu sendiri. Sebab benda ni dah melampau bagi aku, dah melampau gila. Untuk umur dah jenam bagi aku benda tu tak normal. Ya betul. So benda tu aku kena settle dah lah, alhamdulillah lah. And then dia pun dah minta maaf. Aku bukan semua pasal minta maaf, tapi manners. Kena manners lah. Baik, faham. Kau nak melawak tak apa, tak ada masalah. Bapak kau hijau, tak ada masalah. Tapi janganlah sampai ke sexual macam tu, harassment macam tu. Baru umur 12 tahun. Ya weh, aku tak boleh brain weh. Lain macam budak sekarang. Lain macam Evan dia. Ya. Wah, 4 member yang dia cakapnya. Ya, sebab yelah dalam sekolah tu kenal lah aku ni siapa. Maksudnya macam laki aku pun coach kat situ. And then aku ni sebagai orang kata orang tahulah aku ni. Yelah orang belilah budak TikToker, mak TikToker semua macam tu lah. And then tak ada masalah yang tu. Itu biasalah, normal lah benda tu. Cumanya diorang bergaduh-gaduh ni, diorang cakap macam tu. Aku macam ya Allah, sakit kepala otak aku. Lepas tu anak aku pula, bukan nak salahkan orang tu je, anak aku pun aku marah juga. Aku pelempang juga anak aku. Anak aku cakap apa? Dia kan dia dah kena macam tu. Dia tak ada alasan apa pun. Mak kau cantik besar. Benda macam tu aku pun lempang anak aku cakap apa. Aku cakap macam tu, banyak benda lain dia cakap. Dia pernah cakap macam tu. Lepas tu dia kata tak adalah, tak tahu nak cakap apa dah mami. Kalau mami dekat tempat Hayin apa yang you rasa. Aku macam faham tapi tak kisahlah, tak perlu pun macam itu. Tapi okeylah, dan dia ada jugalah dia nak fight. Ada fight. Kau ejek kau balik. Betul lah. Yelah, cumanya melampau lah bagi aku benda tu. Tak sangka lah aku. Itu dia struggle. Okey dah, panjang. Weh, tapi kalau bab struggle ni memang panjang. Memang panjang, Mat. Satu hari pun tak habis. Jadi sekarang ni kita dah tahu dah struggle masing-masing kita, kehidupan kita ni lebih kurangnya. Tapi Cak, boleh tak kau pesan sikit lah kepada ibu-ibu tunggal yang kat luar sana tu nak membesarkan anak di tanpa ayah ni macam mana? Okey, bagi aku pesanan-pesanan hikmat masyarakat. Yang orang kata yang baru-baru bercerai, yang tengah lost, tak ada tahu nak ke mana arah tujunya kan. Okay, so first kali kalau boleh
first solat jangan tinggal lah. Itu first lah. Apa-apa pun yang mengadu, yang nak dengar apa semua tu bukan kita manusia, tapi Tuhan lah yang mendengar. Yes. The big boss lah. And then yang paling best sekali bagi aku lah, sebenarnya ibu tunggal ni, jadi ibu tunggal ni experience sebenarnya. At least kau tahu, kau jatuh tu kau tahu nak buat apa dah. Macam tu. Dan kau ada semangat. Kau kena fikir satu benda. Kalau kau tak ada anak, itu lain cerita. Tapi kalau ada anak, itu maksudnya semangat kau dah bawa. Kau tinggal nak boom je. Semangat dah ada. And then satu lagi, jangan fikir, oh kau dah cerai tu, oh gelap dah dunia aku. Aku tak ada masa depan dah. Oh tak. Tak boleh lah. Jadi, jangan. Sebab cerai ni sekarang ni dah normalize dah benda tu sekarang dah trend. Tapi kalau boleh janganlah bercerai. Kalau boleh try cuba lagi untuk repair. Kadang-kadang ni perempuan, ini selalu aku pesan kat kawan-kawan aku. Kadang-kadang ni bukan lelaki yang kena repair perempuan. Kadang-kadang perempuan pun kena repair lelaki juga. Sebab kadang-kadang ni kita yang kena repair kan. Contohlah kau tak pandai buat kerja rumah. Kau yang kena ajar. Kau kena repair lelaki kau untuk buat. Contohlah macam okey, lelaki kau memang tak pernah buat kerja rumah langsung lah. Kau kena repair lah lelaki kau. Kadang-kadang macam tu. Dan dia pun kena repair juga. Tapi kalau tak boleh buat apa tu, kau kena ada satu benda lah. Maksudnya macam kau jangan give up. Hidup kau ni, aku tahu ramai je yang pernah kena macam aku juga. Aku dulu pernah juga psychiatrist, pergi depression tahap 2. Aku makan ubat. Tapi aku tak belajar untuk makan ubat supaya aku boleh adapt benda tu. Dan juga aku macam, cara dia adalah kau kena berdamai dengan takdir, berdamai dengan anxiety tu. Okey, kau repress, okey tak apa. Kau buat dulu repress kau. Kau tiba-tiba kan jantung laju kan. Tak apa, jantung biar laju dulu. Tak apa, relax. Chill. Aku kau fikir macam tu. So benda-benda macam tu yang kau kena. And then satu lagi, support family kena ada. Support family kena ada. Dan satu lagi kau kena kuat lah kan. Kena kuat. Jangan jatuh, jangan anggap diri kau ni useless ke tak payah. Sebab kau kena ingat, kau kena buktikan ke orang tu yang bercerai dengan kau tu, yang kau boleh hidup tak ada dia.